cakap banyak, banyak salah. Banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa, masuk neraka. Betul tak? Cakap banyak je apa? Banyak salah kita ni. Kurang bercakap, kuranglah salah ni. Lah ni orang semua nak bercakap, tuan-tuan. Dia bukan bercakap pakai yang ni, dia bercakap pakai yang ni. Lagi laju pada yang ni. Cakap nombor satu, tuan-tuan cakap bagi benda yang boleh jadi pahala kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak sebut satu benda, tuan-tuan nak tulis satu benda, kalau dia jadi pahala, tuan-tuan cakap, tuan-tuan tulis. Kalau tuan-tuan tak tahu betul ke salah ke, tuan-tuan diam sudah. Tak payah duk panjang, tak payah duk cerita. Kata Nabi, cukuplah seorang itu akan dikatakan bahawa dia pembohong. Bahasa kita ni mudah sikit. Pendusta apabila dia menyampaikan sesuatu yang dia tak tahu betul itu pun salah. Dia tak tahu lagi. Orang main habaq kat dia. Dia pergi habaq kat orang. Hantar dah orang tu, dia main cerita kat aku. Dia pun tak tahu betul salah. Aku pun tak tahu betul salah. Ni main aku nak habaq kat hang. Kalau betul, betul lah. Kalau tak betul, bukan aku bohong, dia bohong. Dia bohong kat orang tu pula. Kalau tak tahu betul, tak tahu salah, jangan cakap. Itu dah menjadikan kamu seorang pembohong. Nak cakap benda yang faedah. Sudah takut muflis ya tuan-tuan ke akhirat. Kata Nabi SAW, ada seorang dilempak dalam neraka bainal masyriqi wal maghrib, di antara timur dengan barat. Di mana? Dalam neraka. Hanya kerana satu perkataan yang keluar pada mulut dia. Tak boleh nak tarik balik. Di depan Allah, bawa pahala banyak. Nabi kata, atadruna man muflis. Kamu kenal tak siapa orang muflis ni? Kata para sahabat, muflis ni kalangan kami ni orang yang tak ada duit, tak ada harta. Orang muflis di sisi Allah, kata Nabi, ialah orang yang pergi depan Allah bawa pahala banyak-banyak, tapi waktu hidup dunia buat zalim kat orang, fitnah orang, mengumpat orang, pukul orang. Pergi depan Allah, pahala orang yang kata dia bagi habis dekat orang yang dia kata tu. Habis pahala tu, orang ni tuntut lagi, ya Allah, aku punya masih hak atas dia. Dosa-dosa orang ni pula dia ambil. Habisnya tu ya tuan-tuan, dah lah sikit amal kita ni. Batu tolonglah, jadilah macam akhlak Nabi SAW. Cakap biar benda yang boleh jadi faedah ya tuan. Kita ni ujian lagi besar ni. Dengan Facebook, dengan WhatsApp, dengan apa-apa. Tuan-tuan nak tulis satu benda je. Nak type satu benda je. Nak type tu, kalau aku hantar ni, jadi faedah tak? Jadi faedah. Imam Ghazali kata apa? Satu saat yang kamu bazirkan, yang tak memberi manfaat kepada akhirat, maka penyesalan besarlah untuk dia. Bukan cerita seminit, sejam ni. Saat ya. Yang satu saat tu kita tak guna dia untuk manfaat akhirat. Menyesal.